Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Awal bismillah pembuka bicara. Selamat menonton untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Ingin saya memperkenalkan diri. Nama saya Puteri Nur Amanina Sufia binti Muhammad Nasri, berumur 12 tahun. Saya merupakan anak didik di Sekolah Kebahasaan Demang Taha, Masjid Tanah Melaka, berkod MBA 0045. Pada hari ini, saya berasa amat teruja untuk berkongsi mengenai buku di hadapan saya ini. Buku ini bertajuk Kasih Terakhir. Buku ini telah dikarang oleh Iman Aira yang merupakan seorang penulis yang sangat berbakat. Buku berjudul Kasih Terakhir ini merupakan terbitan syarikat terkemuka di Malaysia, iaitu Ana Muslim pada tahun 2013. Dari sudut fizikal, buku ini mempunyai 170 halaman bercetak serta kelebihan dari segi struktur bukunya, iaitu muka depan buku ini telah diletakkan gambar seorang remaja perempuan bersama ayahnya, menunjukkan buku ini adalah berkisahkan tentang kasih sayang antara mereka. Selain itu, bahasa yang digunakan dalam buku ini juga mudah difahami serta sesuai untuk semua peringkat. Maka tidak hairanlah keunikan buku ini menyebabkan saya tertarik untuk mengupasnya dengan lebih terperinci. Tema pada buku ini adalah kasih sayang antara keluarga serta penyesalan seorang anak. Buku ini menceritakan tentang seorang remaja perempuan bernama Lily yang berumur 12 tahun. Dia seorang remaja yang bijak dan bercita-cita tinggi. Dia mempunyai harapan dan impian ingin berjaya di dalam hidupnya. Bagi merealisasikan impiannya itu, Lily mengambil keputusan untuk menyambung persekolahannya ke sekolah berasrama penuh. Tetapi niatnya itu dihalang oleh abahnya, Encik Ibrahim, yang tidak sanggup berjauhan dengan anak kesayangannya. Namun, Lily berkeras dengan keputusannya bagi mengejar cita-citanya sejak kecil. Dia merasakan peluang yang diperolehi itu adalah jalan untuk menuju ke puncak kejayaan. Dia berusaha memujuk abahnya tanpa berputus asa. Akhirnya, Encik Ibrahim akur dengan pilihan Lily walaupun hati tuanya berat untuk melepaskan anaknya pergi. Inilah pengorbanan seorang ayah demi impian anak tersayang. Keizinan daripada abahnya merupakan saat manis buat Lily. Dia bertekad untuk berusaha bersungguh-sungguh bagi memenuhi impiannya dan mengembirakan kedua-dua ibu bapanya. Lily juga berjanji akan mendapatkan keputusan yang cemerlang dalam pembelajarannya. Pada awalnya, Lily berasa gembira dapat memasuki sekolah impiannya. Dia telah menetap di asrama dan berjauhan dengan keluarga tersayang. Sehinggalah pada suatu hari, Encik Ibrahim telah disahkan menghidap penyakit kanser. Berita itu amat mendukakan Lily yang berada di asrama. Lily berasa dunianya gelap setelah menerima berita tentang keadaan abahnya. Walaupun sedang sakit, Encik Ibrahim tetap memberi semangat kepada Lily untuk terus fokus pada pelajarannya dan mencapai kejayaan. Namun, belum pun sempat dia mencapai kejayaan itu, dugaan datang menimpa lagi. Kedukaan menjengah perasaan dan semangatnya menjadi lemah. Berita kematian abahnya benar-benar memberi tamparan hebat untuk Lily sehingga dia tidak berdaya lagi meneruskan langkahnya menggamit kejayaan. Abahnya telah meninggal dunia akibat sakit yang tidak dapat dirawat semasa dia sedang menduduki peperiksaan SPM. Ibarat nasi dah jadi bubur. Lily amat menyesali keputusannya untuk berjauhan dengan Encik Ibrahim. Namun, demi janji yang telah dibuatnya, dia harus mengotakkan. Hari demi hari dia berusaha untuk bangkit daripada meratapi pemergian abah tercinta. Hingga akhirnya, Lily berjaya mendapat keputusan cemerlang dalam SPM. Pengakhiran buku ini memberikan peringatan kepada diri saya agar sentiasa mendengar kata ibu bapa kerana sudah pasti mempunyai hikmah pada akhirnya. Jalan cerita buku ini yang berkisahkan tentang kasih sayang seorang ayah dan anak juga amat meruntun jiwa saya untuk lebih menyayangi dan menghargai kedua ibu bapa.
Akhir kata, ingin saya tekankan di sini bahawa buku bertajuk Kasih Terakhir ini sesuai dijadikan bahan bacaan oleh semua masyarakat, terutamanya golongan remaja, kerana mengandungi pelbagai pengajaran serta nilai murni yang patut dicontohi. Sekian, terima kasih.